Bayangkan seorang manusia hidup ribuan tahun dahulu tetapi sudah menulis, menjahit dan bahkan diangkat ke langit. Bunyi seperti mitos. Inilah kisah Nabi Idris alaihi salam, salah satu nabi misteri dalam sejarah manusia. Menurut banyak tafsir, Nabi Idris adalah seorang manusia pertama yang pandai menulis. Beliau mengajar kaumnya menggunakan pena, mencatat ilmu dan menyimpan sejarah. Boleh dikatakan beliau ialah perintis teknologi maklumat. Bukan itu sahaja, Nabi Idris juga dikenali sebagai manusia pertama yang menjahit pakaian sendiri. Sebelum itu, manusia hanya memakai kulit binatang, apa yang kita panggil fashion dan tekstil hari ini. Mungkin bermula dengan seorang Nabi. Dan paling luar biasa, dalam surah Maryam ayat 57, Allah menyebut, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ramai ulama mentafsirkan ini sebagai diangkat ke langit. Hari ini manusia bangga kerana berjaya ke angkasa, kapal angkasa, stesen orbit, satelit. Tetapi ribuan tahun dahulu, seorang Nabi sudah diangkat ke langit oleh Tuhan tanpa roket, tanpa mesin, cuma dengan izin Allah. Nabi Idris membuktikan satu perkara, ilmu itu datang dari wahyu, bukan sekadar ciptaan manusia, dan sains moden mungkin hanya mengulangi kembali apa yang sudah diilhamkan ribuan tahun dahulu. Ikuti Santai Ilmi untuk siri eksklusif mukjizat dan teknologi dari para Nabi ke dunia moden.